Kita ni tenang lama, boleh duk susun pula nak pergi jalan mana akhir tahun ni. Tak salah, tak berdosa. Tapi bila kita tengok sirah perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, bagaimana Nabi dan para sahabat menghabiskan kehidupan mereka dengan ujian yang datang daripada Allah untuk menegakkan agama ini, baru timbul daripada hati kita juga perlu lakukan sesuatu untuk Islam. Mai pada hati kita perlu lakukan satu pengorbanan untuk Islam. Apa yang telah kita korbankan untuk agama ini, dan apa yang akan kita jawab ketika mana Allah soal kita, apa yang kamu buat untuk Islam sepanjang 66 tahun aku panjangkan umur kamu. Bela isteri, bela anak-anak, yang tu biasalah. Ni hak Islam ni, untuk Islam ni, untuk perkembangan Islam.